saman. Samannya RM1,000. Cek rumah-rumah sendiri ya, sebab kalau dia datang dia cek dia akan denda. Kita ada pelarian dekat Kuala Lumpur semua mana-mana yang kena denda. Okey, so saya harap yang anda semua boleh cek bila you masuk, tolong beritahu jiran-jiran semua. Sebab sekarang denggi memang musim denggi sekarang lah. So tolong cek ya kalau tak orang pegawai kesihatan datang di sana. Pegawai kesihatan operation. Okay, atau you ada accident masuk hospital, masa tu kalau tinggal dekat hospital lah, you must stay in hospital, tinggal dalam hospital. Ini yang partner kita, nama dia Imaret. Apa-apa duit yang UNHCR ada untuk treatment, untuk rawatan atau perubatan untuk pelarian, kita akan bagi dia. Dia partner dekat sini. Yang ini, you tak perlu tanya UNHCR dulu, you sendiri boleh tanya dia orang. Dia. Jangan datang UNHCR sebab kita pun akan suruh you pergi sana. Itu masa sama sangat, mungkin akan lama selamanya. So tolong sendiri hantar, dia ada talian WhatsApp sini. Kalau you tak boleh tulis, tak apa, hantar voice note. Okay? Dan ingat, you perlu hantar dapat surat dari doktor. Surat dari doktor itu bukan rekod. Kalau you tanya nak rekod atau rekod, dia akan suruh you bayar untuk itu. Yang surat ini tulis boleh. Doktor tulis satu memo dah cukup. Apa penyakit yang you ada, you sakit apa, berapa lama you perlu tinggal dekat hospital dan agak-agaknya berapa yang kos bila you masuk. Okay, yang doktor surat dia sendiri tulis boleh. Tak payah rekod apa-apa ya. Imaret. Okay? Sebab dia even if dia sangat cepat pun perlu 2-3 hari sebab dia perlu tanya dekat hospital semua pun perlu masa. Jangan tunggu sampai semua dah okey. Hospital cakap okey boleh keluar. Itu susah. Sebab dia akan nak stay lama lagi kan sebab kita punya processing tak boleh habis. So bila you hari itu yang you masuk tolong kawan tu atau keluarga hantar dokumen semua kepada Imaret. Tengok dia boleh tolong tak? Okey, bagi dia tolong, saya harap anda semua faham. Bagi kad like cepat, kita akan cepatkan proses dia dapat kad atau surat UC letter. So ini sangat penting. Ini untuk tentukan bini you mengandung. Yang ini pun bila nak balik kan buat cek. Kita tahu bila kita call, kita ambil 1-2 call sekali sebab ada 1-2 orang yang duduk sana yang boleh jawab call. Ramai orang yang tak boleh call tak langsung. Call tak masuk kan. So yang ini talian WhatsApp. Okay? Tak boleh call lah. Message atau voice note sahaja. So bila you ada apa-apa hal you nak tanya, okay, you boleh call, boleh